So hi guys, so since kat rumah sekarang ni, saya rasa macam ni saya nak pergi jumpa Alia. Sebab sekarang kan cuti Christmas. So ni saya nak buat something dengan dia. So kalau korang nak tahu saya nak buat apa dengan dia, korang stay tune, okay? Saya nak pergi ambil dia dulu. Lepas tu kita akan pergi ke location yang seterusnya. Kau kena cari kecuali ini ya. Kalau tak ada nak sarap cincin, itu yang paling penting. Ada benda yang lain. Aku cuma mahukan kamu. A few moments later. Okay guys, so kita orang dah beli kek. Kita beli 2 kek. Nice. Okay guys, so kita orang decide untuk record dekat live. Sebab live macam tak ramai sangat orang. Lepas tu sekarang saya tengah tunggu Alia settlekan kerja dia. Sebab groupmate dia dah minta. This is Alia finishing her last minute work. Hi guys. Hi guys. Okay, so guys, so since it's the end of 2025, dah December ni, So we decided untuk buat achievement 2025. yeah, macam yang korang tengok viral-viral kat TikTok tu. Kita orang kan warga-warga FOMO. Kita orang ada beli cake. We bought 2 slice cake. Secret je guys. Secret je. Dan kita nak sebenarnya nak beli apa? Kita nak beli macam toothpick tu. Lepas tu dengan Kau macam tu lah. macam tu lah kan. Aku jumpa ni. Tak So payahlah beli senanglah kerja. Okay. So kita orang akan tulis sama-sama kita orang punya achievement dekat dalam ni. Kat dalam ni, okay? So seorang kena 6. Aku macam apa yang kau dapat tahun ni? downgrade daripada achievement. Oh my god. Sebab 2 slice kan. Tu kan? Okay. So kena 6, okay? Carilah. Suka aku dah berak lawas semua je. Let's. Okay, so let's start. Nak fikir yang first part dah jam. Satu lagi yang aku dapat tahun ni. Macam banyak yang tak dapat tahun depan. Kau ni memang tak bermakna. Boleh kan Cik GPT? Tak payah. Taklah, aku dah tulis tadi ni. Bila tu. Kau tak cek GPT. Taklah. Note. Tanya Cik GPT. Aku je yang beli. Asli, tahu aku beli apa? Beli t-shirt. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan
mungkin tahun depan segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu dan tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin Kau kan makin cantik. Betul lah. Naklah merendah diri saya. Meninggi sangat. Sekejap ya. Aku fikir ni. Apa lagi ya? Ha? Okay. Okay, so guys, I'm done. so kita orang dah siap tulis achievement kita orang untuk tahun 2025 yang tak seberapa ni. Boleh kita lihat. Ya je lah. Okay, sebab 2025 ni dia macam roller coaster ride Hot Guys. Dia taklah banyak bad sangat. Tapi Dia still ada baik dia macam betul lah. Okay guys, so we gonna akan reveal cake apa kita beli. Cheers. Reveal. Okay, first kita orang beli macam biasa chocolate indulgence. Second we bought tiramisu cake. Tiramisu cake. Kena buka. So kita nak cocok. Kakak dekat tulis ni dari tadi memang bagus dia, lucu. Mungkin dia baru tahu lagi tu. Okay. So sekarang kita dah boleh make up. Okay guys, so this is our cake. So kita akan start dulu dengan kau lah start dulu. Tak boleh sebab ni konten kau. So kau yang start. Okay, so tak macam biasa kita start dengan klise-klise dulu guys. Okay, so for me 2025 ni I can get out from my comfort zone. Kakak Tila tepuk. Tepuk Sini. Okay. Okay, I nak pilih mana. Okay, first I got 4 flags. Okay, next. My achievement for 2025 is dah nampak ke? What is it? Tak nampak kan? I still besting with Tuna since 2008. Sorry lah, aku tak terfikir pun macam tu. It's okay. Tapi So adalah, bagi ada. aku Tapi macam ada. bila kita Adalah dapat dia sikit. bila kita dapat mengekalkan, it's a big achievement guys. Baru masa sekolah je, sekolah rendah. Lepas tu kita orang mendengar nak pindah juga. Nampak tak? Macam ni. Ya. Dulu dekat sekolah semua orang cakap macam Okay. so yay, tepuk tangan. Second achievement is I boleh drive jauh. Genting guys. Actually, okay, jangan cakap bahaya. Okay, actually my parents tak bagi I drive. Bukan parents I, tapi my dad. So I dengan kawan-kawan I boleh drive. And then I pergi Genting, turun Genting, I drive. Lepas tu daripada Genting dah pakai I sampai balik Melaka, I drive juga. So it's a big achievement for me. Sebab kalau kat rumah I tak drive pun.
Masak nasi dalam bambu Karbakar kayu atas batu Sak kasih bye-bye ku selalu Sak kasih hai-hai orang baru Allah. Gone wrong. So next, my 2025. I lost 9 kgs. Dia je kena stress. Okay. Tapi tak capai target lagi. Okay, next achievement is What is I buy a new laptop. Sebab I dah lama sangat pakai laptop lama tu daripada iPhone 3. So I belilah laptop baru sebab laptop I tu dah bengong-bengong. Bengong macam tu kan dia. Okay, next. Next. Lagi 3. Sebabkan I dah cakap dia beli laptop, I pun ada. I got my first DJI Osmo Pocket 3. Itu aja. Next is I ada small circle yang macam nak cakap small circle tu yang I apa orang kata I stay with my small circle macam tu. Jadi Nisa kawan I daripada dia belakang and same class with me tapi I tak mencin. Okay, sama je. Guys, so it's better for you guys to stay in the small circle instead of nak Big memperbesarkan circle tapi circle tu Tak ada manfaat, tak payah. tak berkualiti. We can't trust nobody, guys. Yeah. You trust me? Okay, next. I trust you. Okay, next. Kau ke aku? Kau. Bukan. So next. Ni tak Panjang. nampak. 2025. I can still going to 2026 with the same man I found in 2023. Masa kat pegang ke, saya nak pergi buat. Dia dah berusaha kat sini. Aku jangan balik. Okay, next saja. Next is ni. I dah grad diploma. Sebab I diploma since 2020 dan universiti baru I grad sebelum raya. And then sekarang I tengah degree dan habis juga tahun depan. Dah. Tapi best guys sebab macam diploma ada grad. Macam Nisa masa matric Ya. kita tak ada grad. So I tak ada gambar pakai jubah. Kalau aku buat inju kamu tu. Okay. Nanti grad tu kau kena datang tau. Dah lah aku tak datang grad dia. Tapi tak apa, degree aku pun akan buat. Okay. Okay. Okay, last. So last I got my D-list. Last, this year, cuba tekan tak? This year is the year that I can spend on how much I want. Maksudnya, nantilah I untuk money pun. Tapi kalau I rasa I nak beli, I boleh beli. Tak payah. Rich girly guys. Not rich, tapi cukup lah. Okay lah, boleh beli. Tahun ni financial stability dia macam ni. So tahun depan dia dah boleh Macam ni. kahwin. Tahun depan macam ni. Amin. So this is our achievement cake. Yay! So korang akan ni adalah indulgent cake at Zeus Coffee. Betul lah. Dia ada bintang cake ni. Ya.
Kita lah manusia seperti Ingin punya rumah tempat bermesra, kami panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah tempat bermesra, kami panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Kini ku sudah yakin pada ingin punya rumah tempat bermesra, kami panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga. So that's all for our content today. Bye.